Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni Abang Yu duduk site yang kedua lah. Ni di Pasir Pekai pula rumah klien Abang Yu di Pasir Pekai, Ruang Faiz. Jadi tadi kita duduk alah ke pada embung kan, Pak Noh. Jadi kita duduk Pasir Pekai dah ni, rumah Ruang Faiz ada. Cuma kita mari ni sebab ada perubahan lah sikit. Pasal plan rumah Yu memang sangat comel lah kan. Alik luar ni pagar bata mega hebat. Mungkin awak boleh buat inspirasi lah. Sangat-sangat lawa. Rumah Yu bentuk L dah. Jadi keluasan rumah dia ni 64 kali 50 ne dah. 64 kali 50 ne berkeluasan 2400 kaki persegi dah. Hak ni bahagian ruang puh dia sangat luas. 20 kaki lah. 20 kaki ni muatlah 20 tiket tu. Sangat luas lah. Ni ada mungkin nak landscape lah sini, kita cari buat landscape sini. Cari buat landscape sini dapat bahagian teres. Bahagian teres kita pergi ke bahagian belakang, pula view belakang tadi view depan. Ni bahagian view belakang rumah dia. Tapi sangat rapat lah. Ikut ke susah sikit nak dulu ni benar. Rapat sangat hebat. Kali gini kalau boleh jangan buat lah. Rapat sangat. Dia kena buat 5 kaki je. Majlis bagi dah. Untuk rumah baru. Ni view belakang. Rumah ni mempunyai 4 bilik tidur, 4 bilik air dah. 4 bilik tidur, 4 bilik air. Ni view side belah kiri. Belah kiri pula. Ni view side belah kiri. Kira daripada sana hingga ke situ 64 dah. 64. Sorry. Bukan 64, 54. 50 ne, sorry. 50 ne. Daripada sini hingga ke sana 50 ne dah. Rumah dia ikut tanah gini, tanah menyerong gini, jenis L gitu. Jadi pada sana hingga ke sana pula 64. Ni view bahagian depan lah pula. Bahagian depan sangat lawa lah. Kalau kita tengok pada luar ni jalan, gini jalan dia. Ya gitu. Rumah ke jalan tu, sikit jalan. Jadi mungkin kalau si awak ada tanah lagi ni mungkin boleh buat rumah lagi ni lah. Sangat lawa lah. Jadi sini dia terkeluar sikit. Dalam sekaki kedua kaki saya tak ingat dah lah. Jadi rumah ni Abang Yu ulas sekali lagi. 64 kali 50 ne berkeluasan 2400 kaki persegi, mempunyai 4 bilik tidur, 5 bilik air. Siapa-siapa dia nak buat rumah, nak buat plan, boleh roja-roja Abang Yu dah. Okey, ni kita di site Pasir Pekai Topak. Okey, sangat lawa ni view pada luar. Okey, assalamualaikum.